Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya pakai kunci lah, sebab saya lagi nak berminyak dan nak pergi kerja lagi. So nak buka tempat isian minyak lah. Macam tu lah kita pulas. Ni nombor enjin apa semua ni tidak ada lekat dekat sini kan. Saya tak mau dia payah nanti rosak apa dalam sini panas. So saya buka, saya letak dekat dalam ni lah, untuk nak bagi dia speaker ni tahan lah, macam tu lah. Apa nak tutup seat ni, okay. So just tekan hujung ni je, tak perlulah anda ketuk ataupun tekan sini terlalu kuat kan. Tidak tekan sini dia memang tak masuk lah, dia tak rapat kan. So cara mudah dia, tekan hujung ni, tak dia masuk. So tak ada isu kan. Tak ada isu kata susah nak tutup seat dia ni. So okey lah. Bakul dah sampai kan. Sebab sebelum ni ada kedai cakap bakul dia tak ada lagi. Tapi nak ada setengah tu yang dah pakai modified pakai bakul Yamaha LC lah. Saya nak pasang bakul dia, kita boleh tengok lah sekali macam mana dia punya bakul kan. Tentulah kedai cakap tu dah sampai dah bakul dia. Untuk senang lah sikit nak letak barang, cas handphone letak kat bakul. Ok guys, ini pakai kunci, tak pakai keyless. Tak pakai remote kan, pakai kunci macam style motor biasa. Ok, minyak dia setakat sekarang hari tu pun RM9. Masa tu dah merah dah blinking ni, dia tak penuh lagi. Sekarang dah jalan dah 150 dah kiranya, 150 km. Dah turun dah ke bar yang terakhir ni sebelum mencecah bar merah tu. Asalnya minyak dia tak kuat lah, tapi naik pun naik di jalan ni lah, biasa-biasa lah, bukan highway kan. Naik jalan tak, kelajuan pun dalam average dalam 80 macam tu lah. So kita kena test minyak bagi full tank betul-betul. Nanti nak bajet berapa saya tak pastilah. Nak isi masa merah nanti saya nak try isi full, tengok lah 10 pula, 11 ke. Tengok baru dia tangki isian 5.7 liter tu penuh. Itu saya isi takat 4.5. So dah right 150 km. Tinggal bar yang terakhir sebelum mencecah bar merah ni kan. So jom kita pergi ke kedai untuk pasang raga. Bismillah. Ok guys, motosikal ni dia, saya pun dah adjust kelas sedang-sedang lah, sedap lah. Tak payah lepas teruk-teruk lah. Nak pedar kelas kan, kelas tangan ni. So mudah, lagi sedap bawa. Dah adjust kelas dah. Okay, enjin dia pun sebenarnya kalau orang yang biasa bawa Suzuki Raider, Honda RS, RSX, dia akan biasa dengan enjin Dodge ni. Dia tahu karakter dia macam mana. Dia memang macam kasar sikit kalau laju-laju kan, bunyi dia tu. Tak, dia kita ulas laju-laju ni, memang rasa macam Rider RS kan, enjin twin cam. Dia punya bunyi, orang kata macam kadang orang kata kasar macam tu lah. So cornering dia pun sedap dengan tayar apa yang dibekalkan standard kilang ni. Dari segi braking, enjin braking pun okey, memang dia ala-ala dengan Rider sikit. Macam kawan saya cakap, style asal-asal macam Rider sikit lah, Suzuki Rider. Kelajuan 90 macam ni dia akan minta gear kan. Dia akan macam menggerang. Rasa motor ni macam menggerang sebab macam tak cukup gear. Tapi bila dalam gear 6 kata kelajuan dah mencecah 110 ni, dia macam ringan lah. Dia tak rasa macam minta gear.
110, 12. Mungkin atas highway kita sedap lah maintain 13 kan. Okay, so far bagi saya memang motosikal ni untuk kegunaan harian dia tu memang sangat berbaloi lah, sangat relevan. Kalau kita guna ni untuk pergi kerja, balik kerja, ataupun untuk jalan jauh sikit kan, naik highway, kita kerja kita guna jalan highway, jalan biasa pun sesuai juga dengan motosikal ni. Dari segi kelemahan yang saya dapat tengok motosikal ni, dia dari segi sistem, cuma setakat sekarang ni boleh, saya setujulah setengah yang kata pasal keyless dia tu kan. Kalau nak isi minyak tu leceh lah, nak tekan berkali-kali segat seat, lepas tu nak tekan remote balik nak start kan. Dia macam tu. Kadang-kadang orang yang isi minyak tu, dia tekan remote, dia buka seat terus dia dalam keadaan remote tu on lagi, dia terus ulas ke start pun, atau standby untuk start pun dah okey. Dia macam tak mau tekan banyak kali. Keyless dia ni lah ni. Kadang sebab tu lah bagusnya juga dia bekalkan dengan kunci kan. So kunci ni boleh kita guna kunci lah. Kalau yang untuk hari-hari kita guna, saya rasa mungkin kunci lebih sesuai. Kalau untuk long distance ataupun kadang-kadang kita pergi jauh sikit, nak pakai remote, bawa keyless, remote keyless pun sesuai juga. Remote dia tu ada style sarung badik. Ada buka kunci kat remote dia tu macam keris pula, dengan keluarkan keris. Okey guys, dia punya dari segi torque dia memang macam saya cakap sebelum ni, memang sedap lah. Dia motor ni pula-pula pergi lah. Dia rasa kesedapan dia kat situ. Dia tak rasa macam lanjut apa kan. Dia tak rasa ni, dia lain karakter enjin dia ni memang dah Moderna sudah buat dengan Kawasaki, dah memang bagi saya terbaik lah. Memang the best lah setakat sekarang. Pengeluaran motosikal Moderna model yang terbaik saya rasa inilah Z15 GT. So kalau anda tak berapa minat ni, maksud dia anda tak tahulah, mungkin anda minat brand-brand tertentu kan, macam Yamaha, Honda, macam tu lah kan. Tapi bagi saya kalau ada jenama tempatan ni, kita kena sokong lah. Kalau orang luar negara pun boleh sokong buatan Malaysia ni, apakah kita sendiri orang Malaysia tak sokong. Kalau tengok bola, tengok MotoGP, sokong pula bola pasukan Malaysia, rider MotoGP, rider Malaysia kan. Tapi motosikal jenama Malaysia ni tak nak asyik nak kata nak kata tutup lah, orang kata kecam. So bagi saya dari segi keseronokan tunggangan ni, dia memang orang kata senang kawal lah motor ni. Kita tak rasa macam tekok awal-awal bawa kan. Saya ni pun dah tak sampai seminggu, tapi saya bawa ni rasa macam it's more easy lah. Lebih kepada kapcai yang mudah kita kendalikan lah. Macam tu lah saya cakap. Kita 20 kot member saya, member yang dah test motosikal saya ni, kebanyakan dia mereka kata memang sedap, cantik kan. Travel seorang dua lah yang tak nampak teruja lah. Dan yang dua orang lagi kawan saya tu dia minat Yamaha, so payahlah kan. Kadang-kadang dulu masa keluar Moderna Chris ni, saya pernah lah dulu saya pakai AFI, kawan saya pakai Chris. Saya kata kat kawan saya Anam, masa tu tahun 99, apa yang kau ni sangat bangga dengan Moderna ni? Aku pakai motor AFI lah, Honda Jepun. Dia kata, kat saya balik tahu dia kata apa? Memang saya terdiam dengan ayat tu. Dia cakap, Syed, sekurang-kurangnya aku bangga aku pakai motosikal negara aku. Aku bangga dengan Moderna, motosikal keluaran negara aku. Dia cakap macam tu, memang terdiam tu saya. Betul kan? Okey guys, lagi kita pasang lagu bakul. Kita tengok macam mana rupa parah dia. Okay. Kalau kata Z15 GT tak keluar, saya pakai yang ni ya. Y16 DR color Nescafe.
Ini pun harga 13,000 lebih lah. Kira saya pakai Z15 GT ni jimat 5K. Oh, banyak tu. Sebelah dia RC. Tapi ada motor yang paling saya minat. Motor yang pernah saya pakai dulu tapi saya jual. Nak tahu motor apa? Ni saya nak tunjuk. Ini dia Suzuki RGX. Inilah motor saya pakai dulu. Tapi saya dah jual 1,800. RGX tahun 2008 saya jual. Rasa menyesal jugalah jual RGX. Tapi tak apalah. Buat macam mana dah jual. Sekarang pun minta beli balik 3,000 pun tak jual. Kat owner lama. Aduh. Sekarang pun motor-motor lama 2 stroke pun mahal. Tapi tak apa, kita rasa teknologi baru Moderna Z15 GT. Okay guys, pakai keyless pula. Sat keyless, sat kunci, sat keyless, sat kunci. So dah beraga dah. Bakul dah letak bakul. Mudah lah untuk kita bawa barang. Letak apa-apa. Tapi saya ingat saya nak pasang macam kapet lah. Kat bawah ni kan, bagi nampak kita nak letak barang ni tak jatuh lah. Barang-barang yang dah jatuh. So ni senang, kita nak charge telefon, dah ada bakul kan. Kalau kata kita nak masukkan apa, nak charge telefon ke, senang dah. Kita letak baterai kepada yang apa tu, nak charge telefon, nak masuk situ. Kan sini connect ke telefon, cucuk masuk. Sambil tu letak dah, bagi pelindung ke apa ke. Kalau rider Food Panda tu mungkin Grab Food, dia boleh letak ni lah, phone holder, cucuk situ kat handphone kan, tak nak habis bateri. Alright guys, memang puas hati motor Moderna Z15 GT. Dah pasang bakul, mari kita lihat rupa parasnya. Ya, begitulah. Ini bakul Z15 GT. Yang saya tahu, sebab kedai dah hantar bakul, kata bakul dah sampai. Dealer dah hantar bakul di kedai, bakul dah sampai, dia cakap. So saya pasang, nampak kemas lah. Ini bakul dah. Tambah kat sini. Lepas tu dekat sini, satu lagi skru kat sini, lepas tu ikat kat sini, satu lagi kat sana lah, sebelah kanan sama macam belah kiri. Nampak kemas lah. Okay, so memang cun. Ni tak ada ni baju hujan. Memang cun, nampak bila dah ada bakul ni, senang nak bawa barang. So apa yang kita nampak kat sini Moderna Z15 GT dari segi isu-isu minor-minor yang orang cakap problem tu, dapat kita tunjuk pada video ini. Cara nak tutup seat, ambil kat hujung. Dan ada yang cakap leceh, nak kena buka cover ni pula, nak tukar oil filter setiap kali servis 2,000 ke 4,000 kan, nak kena buka. Itulah sebabnya Moderna mungkinlah patut dia buat, kalau dia buat design bagi buka sikit macam ni kan, ada macam tu, boleh lah, mudah lah. So mungkin bagi orang yang pernah pakai motor besar, motor fairing, superbike, dia sebenarnya perkara ni dia anggap remeh lah. Sebab boleh buka nut bawah tu, okey, cabut klip. Macam saya pun, kalau servis ERC saya pun kena buka bahagian bawah ni untuk tukar oil filter. So bagi saya tak renyah lah orang kata. Okey, kalau nak tengok dia punya minyak dia, kalau anda tak double stand memang nampak macam ni lah. Jangan, kiranya kalau ambil motor tu, better double stand kan. Nampak minyak dia level, baru sebenar, level sebenar tu. Macam tu, kena tengah-tengah. Jangan menyengit. Okey. Kesedapan minyak absorber, monoshock dia, fork hadapan dia memang cemerlang lah bagi saya. Tak rasa macam teruk sangat, dibuai-buai atau keras sangat, sedang-sedang je. Memang best, memang layan lah. Memang bawa pun cukup sedap motor ni. Saya adjust flash pun dah adjust sedang-sedang. Asal standard kilang datang
kelas panjang kita adjust ikut keselesaan kita. Okey, minyak pula. Berbalik kepada minyak. Okey. Tekan remote pun tekan tu bunyi alarm. Sila tekan bunyi alarm. Ni tekan kena button tengah. Dari dalam poket ni saya tekan. Make sure button tengah. So baru boleh pulas. Pulas. Okey. Minyak dah saya bor full. Penuh dah. Masa blinking, first blinking merah ni, saya boleh ride sampai 30 km. 30 km saya ride. Boleh lagi, tapi masa sampai stesen minyak saya tengok minyak ada lagi. Masa start blinking tu, merah dah mula blinking, boleh saya ride 30 km dengan kelajuan 60 70 macam tu. Boleh lagi. Dan penggunaan minyak masa 4.5 liter pun boleh pergi 200 km macam tu. Saya ingat dia boleh ride sampai kalau isian penuh. Lepas merah tu dah saya ride ada sikit sangat minyak tu. Saya isi penuh dalam RM10 around 95 bersubsidi, barulah naik penuh full tank. Dekat tank pun penuh. Saya rasa motor ni boleh ride full tank maybe dalam 280. Nanti kita tengok sambungan daripada ni saya dah set. Dah jalan 100, dah jalan 13 ke ni, 13 km. Nanti kita tengok lah dia boleh pergi sampai berapa, sampai apa, betul-betul dekat-dekat nak kering kan. Bukan sampai kering tu lah. Boleh saya buat next video sambungan tu. Okay, terima kasih, jumpa lagi, bye bye.